Aku ambil kali hitam guys. Tapi yang ni bukan macam luggage bag yang biasa korang tengok tu tau. Dekat sini dia ada dia punya security. Sini ada satu adjuster. Jadi korang boleh sorong lah dia. Nampak tau. Sebelah bawah ni ada tempat korang boleh letak korang punya air guys. Memang terbaik lah. Sebelah atas ni ada tempat charging port untuk korang nak charge korang punya device. Dia punya roda ni pun jenis bergetar. Jadi memang sedap lah. 360 punya roda. Untuk sebelah atas dia ada satu kompartmen. Okey. Sini ada satu kompartmen. Ada Waco strap. Sini pun ada 2 kompartmen. Okey, untuk sebelah bawah ni pun ada satu lagi kompartmen. Nampak tu, memang besar guys. Kiri dengan kanan ada kompartmen. Lepas tu korang boleh lockkan dia. Okey, dia akan jadi macam ni. So dekat mana korang dapatkan luggage bag ni, macam-macam colour ada. Dia ada 6 colour. Boleh letak air, boleh charge korang punya device. Bila tengah travel tu, korang nak ambil barang, just buka je kat depan ni. Kita boleh keluarkan kita punya dokumen ke apa ke. Harga dia memang tengah promosi sekarang ni. Korang boleh tekan link kat bawah.